Negara Tembikai bakal ada timbalan presiden. Sejak dulu ada satu persoalan besar. Apa jadi kalau Mahmud Abbas, presiden negara Tembikai sekarang dah tiada? Sekarang dia dah ada jawapan, negara Tembikai akan ada timbalan presiden dan pilihan raya bakal diadakan tahun depan. Kenapa sekarang? Pertama, Abbas tidak lagi mempunyai sokongan yang kukuh. Abbas dah pegang jawatan sejak 2005, dah hampir 20 tahun tak ada pilihan raya sebenarnya. Kedua, Hams vs Fatah. Siapa yang lebih layak pimpin? Negara Tembikai dikuasai oleh Hams. Tebing Barat pula dikuasai oleh Fatah. Tapi siapa yang rakyat negara Tembikai betul-betul mahukan? Ketiga, tekanan antarabangsa. Negara-negara Arab dan Barat mula tekan Abbas untuk reform kerajaan. Mereka tahu negara Tembikai perlukan pemimpin yang kuat untuk lawan negara Arab. Tapi persoalannya, adakah ini betul-betul percubaan? Adakah ini betul-betul perubahan? Atau hanya gimmick politik? Kalau Abbas betul-betul nak reform, kenapa baru sekarang? Kalau pilihan raya benar-benar terjadi, siapa calon sebenar yang rakyat negara Tembikai mahukan? Komen, pilih kalau korang rasa rakyat negara Tembikai patut pilih pemimpin mereka sendiri. Like, komen, share dan save. Sebelum video ini di-delete, semoga share anda dikira sebagai salah satu dari perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Jika untuk sebarkan video ini terasa berat, lalu apa yang kamu sanggup lakukan demi agamamu? Alhamdulillah, kami sedang salurkan bantuan anda ke Gaza. Jom sama-sama kita bantu mereka. Klik link di bio atau di bahagian komen.